Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengacara majlis, barisan pimpinan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan, yang berhormat Datuk Wira Dr. Hatta, yang berhormat Saudara Sahrizan, sahabat saya Dr. Fuziah Saleh, yang berhormat Chang Lee Kang dan juga yang berhormat Datuk Khalid Samad, kepimpinan Pakatan Harapan Negeri Johor, yang berhormat Saudara Aminul Huda selaku pengerusi dan disokong oleh dua wanita hebat, Datuk Seri Dr. Zaleha dan juga yang berhormat Tioni Ching. Calon-calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Johor, pimpinan-pimpinan, para teman-teman, rakan-rakan media yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, Pakatan Harapan hari ini menonjolkan kekukuhan serta kejapnya organisasi kita dalam berdepan pilihan raya negeri. Bermula dengan perancangan awal, diikuti dengan acara-acara penting, dimulakan dengan konvensyen Pakatan Harapan, pelancaran dan peluncuran jentera, pengumuman calon, kempen yang berlangsung, dan hari ini manifesto untuk orang Johor dalam pilihan raya negeri, yang saya percaya manifesto ini ataupun tawaran Pakatan Harapan ini akan menjadi asas penting kepada negeri Johor Darul Takzim melonjak ke hadapan sebagaimana contoh-contoh yang dipamerkan ataupun yang telah ditonjolkan sama ada kepimpinan kita di Putrajaya ataupun negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sedikit imbasan bagaimana pencapaian ekonomi kita di peringkat Putrajaya. Kita ambil alih pentadbiran pada tahun 2022, menubuhkan satu gabungan yang besar dipanggil sebagai Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan, yang mana ia gabungan daripada 14-15 parti secara keseluruhannya. Dan Alhamdulillah, hari ini, di saat negeri negara serantau kita berdepan dengan cabaran yang getir, seluruh dunia berdepan dengan ketidaktentuan, atas kepimpinan contoh yang ditampilkan oleh Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri, yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Presiden Keadilan, ekonomi kita dianggap sebagai satu majis ataupun satu keajaiban bagaimana daya tahan dibentuk walaupun berdepan dengan cabaran yang getir, dan tidak ketinggalan permainan oposisi yang kadang-kala melampau. Alhamdulillah, ringgit kita paling kukuh dalam tempoh 15-16 tahun. Kita mampu berdepan dengan cabaran krisis, kita mampu menyerap kesan daripada krisis, dan kita telah mencatatkan rekod-rekod yang membanggakan. Sama ada pelaburan yang masuk, jumlah peningkatan KDNK tahunan, dan pelbagai perkara-perkara yang boleh kita senaraikan dengan panjang, lebar dan dalam forum-forum dan platform yang lain. Hari ini, saya bicara bukan nak banding Johor Selangor, Johor Pulau Pinang, atau Johor mana-mana negeri. Hari ini tawaran kita adalah untuk mengangkat dan juga memperkasakan Johor sebagai sebuah negeri yang sempurna ataupun sebuah negeri yang lengkap. Sebab itu tema ucapan saya, The Ideal of Johor, ataupun yang dipanggil Cita Sempurna Johor. Apa cita sempurna bagi sebuah negeri yang namanya Johor?
Sebuah negeri yang dikatakan menerima manfaat modernisasi paling awal di Semenanjung dan juga di seluruh Malaysia adalah sebuah negeri yang mampu untuk berdiri dengan kukuh, yang mampu untuk membawakan harapan baru kepada Malaysia dan rakyatnya, dan Johor bukan hanya menjadi penyendal ataupun feeder ataupun penyangga kepada mana-mana kuasa di dalam daerah dan wilayahnya. Sebab itu semalam apabila dibentangkan oleh laporan DOSM 2 hari lepas, ramai pihak yang cuba untuk spin. KDNK Johor naik paling tinggi 8% dikatakan. Selangor hanya 63, Pulau Pinang hanya 7 lebih peratus. Tapi tak tengok angka besarnya. Dua negeri saja, Selangor dengan Pulau Pinang, kalau dicampur kedua-duanya, kita menyumbang hampir 40% ataupun 40% kepada ekonomi nasional. Dan ini adalah negeri yang diketuai oleh Pakatan Harapan. Nilaian ekonomi negeri Johor naik, betul naik, berapa peratus? 8% katanya naik. Nilainya berapa? Yang naik sekitar 18-19 bilion. Negeri Selangor tahun lepas 432 bilion. Dan angka DOSM semalam atau 2 hari lepas menunjukkan nilaian ekonomi negeri Selangor 460 bilion, naik 28 bilion, hampir 2 kali ganda daripada apa yang dicapai oleh Johor. Sebab itu cita sempurna kita untuk Johor, the ideal of Johor, pembangunan yang ingin dirancang oleh pentadbiran nanti, terutamanya Pakatan Harapan, adalah ingin melihat dan memastikan seluruh Johor, daripada utara Johor, selatan Johor, timur Johor, kawasan pertengahan Johor, dirancang dan direncana ke arah pembangunan yang membawa manfaat kepada rakyat. Kita sedar adanya Johor Singapore Economic Zones. Kita sedar adanya projek seperti RTS. Kita sedar ada kelulusan tentang Maharani Port. Itu semua tidak lain dan tidak bukan suntikan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkasakan ekonomi Johor. Saya bukan sebut negeri tidak ada sumbangan langsung, ada. Maharani mungkin ada perancangannya sedikit. Tapi Johor Singapore Economic Zone, pulihkan dan juga perkemaskan Forest City, bantu dan selaraskan perkara-perkara asas dalam negeri, itu sumbangan daripada Kementerian Ekonomi. Menterinya kebetulan orang Johor, Saudara Akmal, yang luluskan Perdana Menteri. Dan itu telah melonjakkan ekonomi. Tetapi kalau Johor ada rencananya sendiri, ada perancangannya yang sendiri, dan digabungkan dengan kekuatan persekutuan yang diketuai oleh Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, saya yakin Johor akan menjadi tempat menghasilkan peluang-peluang pekerjaan yang baik, yang bernilai tinggi, dan juga mampu untuk menawarkan pekerjaan untuk rakyat tempatan. Rakyat tempatan tidak perlu beratus-ratus ribu menyeberang tambak setiap hari untuk mencari rezeki. Kita akan pastikan Johor cukup untuk orang Johor dan orang Malaysia bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Sebab itu saya mulakan dengan naratif ekonomi ini, bahawa kemajuan pembangunan negeri Johor tidak boleh lagi hanya tumbuh di sebahagian tempat. Menteri besar kita nanti adalah menteri besar untuk semua. Menteri besar di semua tempat. Menteri besar di semua lokaliti. Menteri besar untuk semua don. Menteri besar untuk semua daerah. Yang kita nak bangunkan, Johor Utara akan kita perkasakan. Johor Tengah akan kita hebatkan. Johor Selatan kita akan perkasakan. Seluruh Johor akan menjadi lambang kemajuan yang dibanggakan untuk seluruh Johor. Sebab itu saya mengulang dalam beberapa pertemuan, saya bandingkan tentang bagaimana
kadar purata pendapatan. Johor Bahru memang pendapatannya agak tinggi, 8,000 lebih. Saya tak nak banding dengan negeri Selangor. Walaupun ada perbandingan yang ditunjukkan dalam slide-slide sebelum ini. Tetapi kalau kita lihat Mersing, kawasan perkampungan, pembangunan nelayan, terkenal dengan kawasan turisme dan sebagainya, pendapatan purata rakyat pada kadar RM4,000. Tak jauh daripada Johor Bahru, Benut. Benut, kampung saya tu. Pendapatan puratanya lebih kurang RM4,000, hampir RM5,000. Jarak di antara Benut dan juga Johor Bahru. Mungkin Mersing agak jauh. Tapi Benut, 1 jam. Sekarang dengan ada jembatan dah tinggal 1 jam 45 minit lebih kurang 45 minit hingga sejam. Tetapi tidak dapat dibangunkan. Sebab itu, falsafah pembangunan baru Johor di bawah Pakatan Harapan adalah Johor yang adil kepada semua, pembangunan ekonomi yang adil kepada semua, bangunkan setiap lokaliti dan daerah. Dan Pakatan Harapan kalau kita diberikan peluang untuk mentadbir Johor, kami perlukan dalam masa 3 bulan hingga 6 bulan, kita akan bentangkan rancangan pembangunan Johor yang berikan keadilan kepada seluruh rakyat Johor. Dan ia akan dibentangkan oleh Menteri Besar dengan harapan kalau kita ambil jalan yang betul, kita akan cipta pula peluang-peluang pekerjaan baru. Kita akan rangka pula strategi-strategi baru. Bukan hanya menjadi feeder kepada negara jiran ataupun menjadi penyokong kepada negara jiran kepada pembangunan, pelaburan dan pelbagai perkara yang lain, tetapi juga merangka supaya negeri kita berdiri dan megah. Kalau orang lihat Malaysia daripada Singapura, dia datang ke Singapura, bila dia seberang tambak, dia kata Malaysia ini hebat kerana nampak Johor ini hebat. Sebab itu kita akan jadikan Johor ini hebat sebagai lambang kejayaan dan kemuliaan Malaysia dan kedaulatan Malaysia yang ingin kita pertahankan. So, saudara, adakah saya hanya memberikan imajinasi kosong? Adakah saya hanya menabur mimpi? Di negara lain, di tempat-tempat lain telah terbukti. Suatu ketika dahulu apabila Hong Kong menjadi antara tempat kegiatan ekonomi yang paling rancak di wilayah tersebut, China telah merangka menubuhkan Shenzhen ataupun membangunkan Shenzhen. Dan hari ini, kalau kita lihat, Shenzhen ataupun Badar Kara Hidup, pembangunan ekonomi, nilaian ekonomi, di antara Shenzhen dan Hong Kong, walaupun Hong Kong telah bergerak dengan pantas ke depan, dengan pembangunan teknologi, beberapa rencana ekonomi, serta fokus yang diberikan oleh kerajaan di sana, Shenzhen telah bangun dan bangkit menjadi contoh dan pengimbang, malahan menyaingi pemerkasaan dan kegiatan Hong Kong. Sebab itu, Johor boleh menjadi the Shenzhen of Southeast Asia. This is our imagination dan inilah ideal dan cita-cita yang ingin kita sampaikan. Saudara-saudari dan tuan-tuan sekalian, apakah kita akan berhenti kepada angka-angka dan pembangunan ekonomi tersebut? Pakatan Harapan mempunyai label dan imej yang sangat tegar dalam memperkukuhkan kehadiran program-program kebajikan, pemerkasaan dengan nilai rahmah ataupun kasih sayang kepada rakyatnya. Kalau di negeri Selangor kita tukar konsepnya daripada hanya peduli kepada rakyat kepada Selangor penyayang. Nilai kasih sayang itu dikongsikan, digembling dengan membantu kepada kumpulan rentan, kepada kelompok yang memerlukan. Kelompok yang memerlukan itu siapa? Kelompok yang memerlukan itu sudah pasti kumpulan-kumpulan yang berpendapatan rendah. Sudah pasti kepada orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Sudah pasti kepada mereka yang berdepan dengan cabaran-cabaran seperti peluang pekerjaan dan tidak ketinggalan anak-anak muda yang perlu diberikan peluang yang adil supaya mereka boleh mencari rezeki, memperkukuhkan kedudukan mereka
dan menjadi pewaris yang hebat dalam negeri ini. Saya menyemak dalam 10 tawaran tersebut, ada beberapa perkara yang kita akan kembangkan untuk memperkasakan kepada mereka yang memerlukan sokongan. Dan sebab itu, saya ulang kali sebut, this as an imagination of new Johor. Ini adalah cita sempurna kepada Johor yang baru. Bukan Johor baru, Johor yang baru. Iaitu, kita mencapai pembangunan yang hebat, menjadi contoh Shenzhen of Southeast Asia, menjadi contoh dan pembuka pintu penting orang masuk daripada Singapura, tak jauh Singapura dan juga Johor. Tetapi juga menjadi tempat yang menjaga rakyatnya dengan baik. Dan itulah imagination yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila disampaikan surah Al-Balad. Dalam surah itu disebutkan watawasau bis sabr watawasau bil marhamah, iaitu satu kelompok bangsa, komuniti ataupun negeri watawasau bis sabr yang berpesan-pesan dengan sabar dan juga berpesan-pesan dengan rahmah dan kasih sayang. Nilai kasih sayang itu kita tumpukan dengan membantu menghidupkan mereka yang terpinggir, mereka yang melarat, anak yatim yang memerlukan sokongan, juga tidak ketinggalan kepada kelompok-kelompok yang memerlukan perhatian. Dan itulah yang dipanggil dalam surah itu fakku raqabah, iaitu membebaskan penghambaan. Penghambaan daripada bergantung dengan mana-mana pihak, bergantung dengan manusia. Itu nilai tauhid kita yang penting, bergantung dengan Allah. Tetapi mereka tidak perlu tersekat dalam soal ekonomi. Bantuan yang kita nak berikan kepada kelompok yang rentan tidak perlu beratur panjang-panjang mendengar celoteh dan rentetan politik. Cukup sampai kepada mereka yang memerlukan. Inilah rakyat dan bangsa Johor yang ingin kita lahirkan. Mandiri, bebas, dan juga merdeka. Merdeka dengan cara apa? Ekonominya dipertahankan, maruahnya tidak digadaikan, hidupnya dirancang dan direncana dengan cara yang baik supaya mempunyai peluang yang adil kepada semua. Dan yang paling penting, dalam konteks masyarakat berbilang kaum dan agama, keharmonian masyarakatnya dan rakyatnya hidup dengan adil dan saksama sebagaimana yang ada dalam konstitusi dan perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Johor, iaitu bangsa Johor, rakyat Johor yang bersatu padu, bukan disemai dengan ketidakyakinan. Mutakhir ini, permainan politik dalam negara kita disemai dengan budaya ketidakyakinan. Majoriti dalam negara kita disemai ketakutan dan ketidakyakinan. Kelompok-kelompok minoriti juga disemai ketidakyakinan dan juga kebencian. Dipecahkan kita seolah-olah kita ini harus terus bertengkar. Pemilihan politik yang menentukan warna kulit, bukan sasaran, bukan polisi, bukan fakta, bukan pencapaian. Yang penting, yang ni kena kalah. Sebab yang ni semua kena menang. Tak ada lagi hujah. Hujah ekonomi tak perlu. Itu hanya data, itu hanya angka. Bila saya bentang-bentangkan angka, ada orang kata pula, janganlah hanya bergantung dengan fakta. Habis nak guna apa kalau bukan dengan fakta? Nak guna telinga, nak guna hidung, nak guna rambut. Bangsa Johor, rakyat Johor yang kita lahirkan nanti adalah mereka yang merdeka itu kerana mempunyai keyakinan akal mereka, keyakinan jiwa mereka, ada iman percaya dengan Tuhannya masing-masing dan tidak takut dan bimbang kerana bergaul dengan orang lain. Inilah keharmonian Johor yang ingin kita lahirkan di bawah Pakatan Harapan. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, perkara ketiga yang saya rasa penting untuk kita gembling dalam cita sempurna, the ideal of New Johor yang ingin kita kembangkan adalah sebuah negeri ataupun sebuah bangsa ataupun sebuah komuniti yang mempunyai nilai-nilai kemajuan. Pertama, apabila dia sudah merdeka, dia mempunyai ilmu pengetahuan, dia mempunyai keyakinan, dan seterusnya.
Johor akan sebuah negeri yang progres, yang maju. Sebab itu tema kita Johor ke depan, bukan Johor ke belakang ataupun Johor yang statik. Johor ke depan itulah progres yang kita nak kedepankan. Bangsa Johor, rakyat Johor dan negeri Johor yang progres ke depan nanti, bukan lagi membandingkan dirinya ataupun membandingkan tanah airnya dan kawasannya dengan bangsa sebelahnya ataupun dengan negeri jirannya ataupun persaingan-persaingan domestik dan lokal sahaja. Johor yang progres ke depan berani ke puncak dunia, berani untuk kehadapan, bersaing dengan kota di sebelah, bersaing dengan provinsi yang ada di luar sana, bersaing dengan bandar-bandar besar. Dan inilah Johor yang baru yang ingin kita lahirkan. The new Johor yang sedang kita gemblengkan bersama. Manifesto ini akan menjadi asas penting untuk menjadi platform penting, foundation penting, kekukuhan penting supaya kita dapat membawa harapan baru rakyat Johor. Dan itulah sebabnya kita datang bukan nak bermain-main, kita datang bukan hanya mengusik, kita datang bukan orang kata nak bawa sesuatu dan merosakkan negeri Johor. Pakatan Harapan datang dengan membawa the new ideal of Johor, harapan baru rakyat Johor, Johor yang forward dan maju ke hadapan. Johor ke hadapan. Johor ke hadapan. Johor ke hadapan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.